Hari ini merupakan hari kedua kami sebagai guru TVPSS dari SK Sarjana Impian 2. Kita berada di mana, Yasmin? So now we're at the WGC Kuala Lumpur for Kuala Lumpur International Book Fair. Jom ikut kami, kita lihat apa yang menarik pada hari ini. Come with us to see all of the interesting activities here today. Hari ini kami akan pergi ke satu reruai yang menarik di PBAKL. Terletak di Dewan Tun Razak 3 di tingkat 3, reruai nombor 612 ini menggunakan inspirasi kedai roti bakery menjadi kedai buku Bukeri sebagai tema reruai di pesta buku ini. Hai! Sekarang kami berada di Reruai Manis Wordworks, sehati, sejiwa, semanisnya. Now we are at Manis Wordworks. Let's see what exciting stuff they have here. Jom kita lihat apa yang menarik berada di Reruai Manis ini. Jom! Let's go! Reruai Manis Bukeri merupakan reruai buku di bawah syarikat penerbitan Manis Wordworks. Jom kita dengarkan temu ramah bersama Puan Lila V untuk mengetahui lebih lanjut tentang syarikat penerbitan ini. Bersama saya, Puan Lila, sebagai publisher dalam Manis Wordworks. Boleh Puan ceritakan sedikit latar belakang tentang Manis Wordworks? Kami Manis adalah sebuah syarikat penerbitan yang menerbitkan novel-novel bersahsiah yang sesuai untuk bacaan remaja dan juga pelbagai lapisan masyarakat. Boleh ceritakan siapa sasaran pembaca karya Manis Wordworks? Sasaran kami sebenarnya pelbagai lapisan masyarakat, tapi yang utama adalah remaja ataupun awal remaja. Apakah aktiviti yang diadakan di booth ini? Aktiviti yang ada dekat sini, selain daripada jualan buku-buku, kita ada tempat aktiviti di sana di mana kita boleh dapatkan pasport untuk chop stamping buku. Kemudian ada penjualan merchandise, which is stickers, penanda buku, lanyard dan macam-macam lagi lah. Boleh kongsikan apakah karya-karya bestseller atau yang ingin diketengahkan oleh Manis Wordworks? Ya, kalau bestseller yang terkini kita ada Quote the Unknown yang sudah habis 8,000 cetakan setakat ini. Ni kita tengah tunggu restock lah. Karya yang kita nak ketengahkan yang baharu adalah Manis Bella. Di mana Manis Bella ni adalah keluaran untuk kita bawa ke sekolah, di mana sekolah rendah pun boleh baca, umur kanak-kanak pun sesuai lah untuk membacanya. Di mana novel dia lebih ringan, bertemakan persahabatan, kekeluargaan, slice of life. Apakah harapan pihak Manis untuk PBAKL seterusnya dalam industri penerbitan buku? Harapan kita untuk PBAKL supaya lebih ramai orang dapat exposure tentang karya-karya Manis, karya-karya penulis Manis, dan supaya lebih ramailah pembaca dapat baca karya-karya yang baik dan kami dapat terus hasilkan karya-karya yang baik untuk dinikmati oleh pelbagai lapisan masyarakat. Okey, terima kasih Puan. Sama. Hai, macam mana? Menarik kan Reruai Manis ni? Terdapat pelbagai buku untuk dimiliki. Betul kan, Asmin? Yes, that is true. Everybody is invited to buy a book here. Don't miss your chance. Come to Manis Wordworks booth at PBAKL now. Jangan lepaskan peluang untuk beli buku di booth Manis di PBAKL. Bye! Banyak pengalaman yang kami memperolehi sepanjang berada di PBAKL selama 2 hari. Apa pendapat kamu, Yasmin? Yes, Ira, this is a very meaningful and valuable experience. Semoga perkongsian kami memberi manfaat kepada anda semua. Hopefully our sharing will benefit everyone. See you next time. Bye!